ดีค่ะวันนี้นะจะมาสะยอดจุ่มไก่saya panggil yod cumkai pucuk dok dek. Kena tak? Okey, kita cuci. Kita cuci macam ni saja sebab pucuk ni tak ada racun ya. Kita pokok sendiri. Ni buah dia. Yang muda-muda masak lemak sedap. Okey, kita masak, masukkan santan, pucuk dok dek, bawang putih, bawang merah iris, sedikit garam, sedikit belacan. Saya tambah sedikit santan. Rasa, tambah sedikit garam. Tambah kicap cair sikit. Okey, siap.